Korban merupakan salah satu syiar penting dalam Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam pada Hari Raya Aidiladha dan Hari Tasyrik. Ibadat ini dilakukan dengan menyembelih haiwan tertentu seperti lembu, kambing, biri-biri atau unta sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Korban bukan sekadar penyembelihan haiwan, malah ia melambangkan pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, ibadah korban juga mempunyai nilai sosial yang tinggi kerana daging korban dapat diagihkan kepada golongan fakir miskin serta masyarakat setempat, sekaligus memupuk semangat persaudaraan dan kebajikan dalam kalangan umat Islam. Pensyariatan ini turut diperkuatkan oleh amalan Rasulullah SAW yang melaksanakan ibadah korban setiap tahun sebagai tanda ketaatan kepada Allah, seperti yang dinukilkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhaha Rasulullah SAW bi kabshaini amlahaini aqranaini, yang bermaksud Rasulullah SAW telah berkorban dengan 2 ekor kibas putih yang bercampur hitam dan bertanduk. Akikah merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam sebagai tanda kesyukuran kepada Allah atas kelahiran seseorang anak. Ibadah ini dilaksanakan dengan menyembelih haiwan tertentu, kebiasaannya 2 ekor kambing dan bagi anak lelaki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan, serta disertai dengan amalan lain seperti mencukur rambut bayi dan memberi nama yang baik. Akikah bukan sahaja mencerminkan rasa syukur terhadap nikmat zuriat, malah menjadi medium untuk mengeratkan hubungan silaturahim melalui pengagihan daging kepada keluarga, jiran tetangga dan golongan yang memerlukan. Pelaksanaan akikah mengandungi hikmah yang besar dari sudut keagamaan dan kemasyarakatan serta menjadi antara amalan sunnah yang digalakkan dalam Islam bagi meraihkan kelahiran cahaya mata. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, Zami At-Tirmizi dan Sunan Al-Nasa', kullu alimun kullun ghulamin murtahun nabi bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Isu kajian kami ini berfokus kepada sembelihan haiwan korban yang meragukan. Isu ini timbul berikutan timbulnya tanda tanya dalam kalangan masyarakat mengenai status kesahihan sembelihan, sama ada ia benar-benar mematuhi syarat ataupun sebaliknya. Objektif kajian ini adalah untuk menilai tahap kefahaman masyarakat dalam ibadah sembelihan dan mengkaji faktor-faktor yang menjejaskan integriti ibadah korban. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dijalankan, didapati bahawa tahap kefahaman masyarakat tentang syarat sah sembelihan masih berada dalam tahap sederhana. Masih terdapat segelintir masyarakat yang kurang memahami syarat penting dalam penyembelihan haiwan korban, seperti penyembelih mestilah seorang Islam, gunakan alat yang tajam serta memutuskan urat halkum dan marih dengan sempurna. Selain itu, ada masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya urusan korban pada pihak tertentu tanpa mengetahui proses penyembelihan yang dijalankan. Keadaan ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memastikan kesahihan ibadah korban masih kurang dan perlu dipertingkatkan melalui pendidikan serta pendedahan agama yang lebih meluas. Kurangnya kefahaman tentang hukum hakam korban juga menyebabkan ada individu yang menganggap ibadah korban sekadar amalan tahunan tanpa memahami syarat dan adab pelaksanaannya secara mendalam. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Yang bermaksud, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Surah Al-Kawthar ayat kedua. Perkara ini boleh menimbulkan keraguan terhadap kesalahan sembelihan yang dilakukan. Oleh itu, pihak berkuasa agama dan institusi berkaitan perlu memainkan peranan dengan memberikan kursus, ceramah dan
penerangan tentang tata cara penyembelihan yang betul supaya masyarakat lebih peka dan yakin terhadap pelaksanaan ibadah korban mengikut syariat Islam. Selain itu, ada beberapa faktor juga yang boleh menjejaskan integriti ibadah korban. Antaranya ialah sikap tidak bertanggungjawab daripada sesetengah pengendali korban yang mengabaikan syarat haiwan. Seperti haiwan korban terlalu kurus, sakit atau tidak cukup umur. Selain itu, proses penyembelihan yang dilakukan secara tergesa-gesa juga menimbulkan keraguan terhadap kesempurnaan ibadah korban. Ada juga pihak yang kurang menitik beratkan daripada segi aspek kebersihan dan kebajikan haiwan semasa proses penyembelihan dilakukan. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-37 yang bermaksud daging dan darah binatang korban itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Baik, di samping itu juga penggunaan teknologi moden dalam sembelihan juga tanpa pemantauan daripada pihak berkuasa dan juga tidak mematuhi undang-undang boleh menjejaskan kesahihan sembelihan tersebut. Walau bagaimanapun, teknologi dapat memudahkan urusan korban. Pelaksanaannya mestilah mematuhi garis panduan syarak agar ibadah tersebut kekal sempurna. Oleh itu, pemantauan daripada pihak berkuasa, agama serta sikap amanah dan bertanggungjawab dalam mengendalikan korban amatlah penting bagi memastikan integriti ibadah korban sentiasa terpelihara dan dilaksanakan mengikut tuntutan agama Islam. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman masyarakat tentang syarat sah sembelihan masih perlu dipertingkatkan bagi memastikan ibadah korban dilakukan dengan sempurna mengikut syariat Islam. Masih terdapat segelintir masyarakat yang kurang memahami hukum dan tata cara sembelihan yang betul, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap kesahihan ibadah tersebut. Oleh itu, pendidikan agama, ceramah serta penerangan berkaitan ibadah korban perlu diperluaskan supaya masyarakat lebih berpengetahuan. Selain itu, faktor seperti sikap tidak bertanggungjawab, pengurusan yang tidak selalu serta penggunaan teknologi tanpa pemantauan yang jelas boleh menjejaskan integriti ibadah korban. Semua pihak termasuk pengendali korban dan pihak berkuasa agama perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan proses penyembelihan dilakukan secara amanah, bersih dan mematuhi hukum syarak. Dengan itu, ibadah korban dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna serta mencapai tujuan sebenar yang dituntut dalam Islam. Ni kita nak buat apa, Budi? Baik, hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan tajuk kita, itu tajuk ibadah kurban kan? Ibadah kurban kan? So, hari ini adalah percubaan kali yang kedua, jadi saksikan. Okey semua, kali ni kita orang nak bincang untuk kali ketiga sebelum kita akan pergi interview responden kita orang. Okey, Sabir, kita nak pergi mana? Okey, sekarang ni kita akan bertolak ke lokasi interview. Let's go. Let's go. Okey, Dam, apa perasaanmu kita nak pergi interview ni? Perasaan aku rasa teruja sangat ni. Nak Apa jumpa responden pertama kita ni. Nak dengar beliau bagi pendapat.
So sekarang Alhamdulillah kita dah sampai ke lokasi untuk shooting interview kita orang. Kita akan berjumpa dengan responden kita orang kejap lagi. So saksikan. Mungkin kita boleh fokus kepada keseluruhan lah. Keseluruhan tak kisah daripada segi korban ke. Dia korban saya, kalau kita tahu lah mesti binatang tu mesti cukup. Sifat dia. Sifat, cukup umur. Kalau sembelihan lain umur tu dia pun je. Tapi kalau kita bercakap pasal ibadah korban, yang pertama cukup umur dia, cukup sifat dia. So itu saja daripada itu mungkin kita lebih kepada itu objektif yang utama lah, soalan-soalan berkaitan dengan objektif yang pertama sendiri kan, berkaitan faktor-faktor menyebabkan sembelihan tu tak sah. Saya rasa kenapa sembelihan tu tak sah mungkin sebab cara penyembelihan tu tak betul. Dengan orang yang sembelih tu dia tak belajar betul apa yang perlu untuk sahkan benda tu. Sembelihan tu sah. Itu pendapat saya. Okay. So maksudnya sembelihan tak sah tu mungkin orang tak putus habis kan. Okay. Mungkin salah satu juga umur haiwan tu tak mencukupi lagi lah. So soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua, sebagai orang kata masyarakat, orang kampung kan, orang sini dah orang kata kan. Adakah masyarakat dekat sini perlu dapatkan lebih kesedaran berkaitan dengan sembelihan ni? Okey. Kita orang baru saja selesai menunggu seorang responden yang berkaitan dengan kami punya tajuk. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan kami sekarang ni dah start slow-slow nak pulang. Lihat masing-masing dah ready dah nak pulang. Yang tu lah. Alhamdulillah lah semua responden bagi kerjasama, tukang interview, tukang temuduga pun bagi kerjasama. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kami baru saja selamat sampai di asrama selepas menginterview ibu di kedainya. Okey. Jadi sampai di sini saja blog kami.